Hai semua, ini Disember tahun lepas punya cerita. Ceritanya macam ni, saya temankan anak buah saya pergi ke Enhypen Pop-Up dekat Pavilion Bukit Jalil. Ni anak buah saya ni, malu-malu. Okey, macam ni dalamnya. Dalamnya ni sebenarnya tak ada luas mana, dia kecil je. Tapi ada jual macam-macam jugalah barang-barang Enhypen. Tapi banyak jugalah barang yang dah sold out. Harganya tak payah cakap ya. Berpatutan lah untuk anak orang kaya. Okey, ini dia. Jaket yang dipakai Nikki. Tengok tu harga dia. Wow. Okey. Yang ni saya hanya mampu pandang sahaja. Okey. Yang ni juga saya hanya mampu pandang sahaja. Okey, dah sampai sini. Sekurang-kurangnya kita kena lah ambil gambar kan. Okey, ambil gambar banyak-banyak. Saya walaupun tak minat sangat apa ni, saya ambil jugalah gambar ya. Kita cuci mata je kat sini. Okey, dan terbangkan duit. Anak buah saya je yang terbangkan duit saya. Dapat kitchen free je. Hihi.